Nabi lagi ni, tasbih dia panggil. Sila tangan lagu ni. Pertama ketika semaya. Allahu akbar, kita semaya lagu ni. Semaya tu kan patut semaya lagu ni dia. Ada orang macam-macam style. Sujud lagu ni pada. Tak tahulah apa lagu kau mana lah kata. Anak mami kau lagu mana tak tahu, mai pandai rekod-rekod sendiri. Jadi dia semaya lagu ni. Ni. Main lagu ni. Makruh kerana menyamai dengan semaya agama lain. Duduk lagu ni. Kedua berdoa. Kedua makruh tai berdoa. Berdoa lagu ni. Ada orang ke berdoa lagu ni. Tak tahu nak tunjuk gelar dia kau lagu mana. Berdoa kan ada kan orang berdoa lagu ni. Makruh kerana bangsa Yahudi, Kristian dia berdoa lagu ni. Biasa tengok dia nak makan nasi lagu mana. Dia pergi. Dia kata saya minta dengan Yesus supaya rezeki saya halal lah, hidup bahagia. Dia minta lagu, dia minta doa juga pada dia. Dia sebut apa dia? Amin. Amin juga pada dia. Jadi dia ni muka Bani Israel, bangsa Kristian dengan bangsa Yahudi ni dia asal bangsa agama ada kitab. Ada kitab dia panggil ahlul kitab dia panggil. Maka agama-agama dia kadang-kadang ada penyamaan dengan agama kita. Sebab tu popok dia, mada dia apa semua pakai telekung tutup rapat molek. Tak ada pakai skirt. Hak tu tak mengaji. Orang kafir hak fasik saja hak pakai skirt hak seksi-seksi ni. Orang kafir fasik saja. Pok kita dak ikut orang kafir hak fasik. Cuba tengok bangsa Amerika dulu lagu mana? Oh pecah weh. Bangsa Amerika dulu lagu mana baju dia, okey?